Assalamualaikum geng kebun. Tuai apa hari ni? Hari ni kami tuai kesum. Kesum ni kalau di negeri Johor, hampir setiap rumah orang Melayu yang bercucuk tanam ada tanam pokok kesum. Pokok kesum ni kalau dah merimbun mesti tuai. Kalau tak dituai, rimbunan ni jadi tak cantik kerana daunnya akan menjadi kuning. Asalnya pokok kesum ni saya tanam sedikit saja dalam kotak gabus ikan. Tapi bila waktu banjir, gabus ikan tu hanyut. Hilang pokok kesum yang saya tanam. Saya tak pasti macam mana cara tuaian untuk komersial, tapi hari ni saya tuai untuk berbagi dengan peniaga-peniaga masakan, terutamanya yang menjual asam pedas, laksa Johor dan asam rebus. Pokok kesum ni kalau kita rajin tuai, lagi selalu kita tuai, lagi cantik dia merimbun. Tengok tu, saya tuai panjang-panjang, sekrat macam tu saja. Saya tak pasti cara tuai untuk dijual. Saya hentam saja janji pokok ni dapat dituai. Sebenarnya ramai tanya saya macam mana saya tanam pokok kesum ni, dan ramai yang gagal tanam pokok kesum. Macam biasa, sebelum tanam dua bahan ni saya gaulkan dengan tanah. Kapur pertanian atau dolomite, dan yang tadi baja organik kelapa sawit. Macam biasa juga saya akan gembur-gemburkan tanah. Memandangkan tanah saya ni tak subur, saya campurkan dengan tanah hitam. Di keliling tempat saya ni memang banyak kelapa sawit. Jadi saya guna baja organik kelapa sawit dan tanah hitam sawit. Basahkan seluruh kawasan yang nak ditanam kesum tadi. Orang kata tanam kesum ni dari pucuknya. Bagi saya tak kisah, tanam saja dari bahagian mana pun. Sesekali saya akan beri baja perapan kulit buah dan sayur yang saya buat sendiri. Kesum boleh tanam dalam pasu dan dalam bekas-bekas yang sesuai. Yang penting selalu siram pokok dan lembapkan tanah. Pasti pokok kesum kita akan subur. Alhamdulillah.